Jeram tu meh, cepat deh. Oh, Roman. So, help me. Okay. Alright guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Dan hari ni aku meranduk di Sungai Perak. Okay. So ni turun petang lah. Turun petang. Dan hari ni aku dengan Man dan Tak Usuk. So Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada strike. So mudah-mudahan jangan lupa like, share, subscribe. So jom kita mancing. Alright, let's go. Okay, you manduk ni. Jangan ada shot. Okay. Manduk Sungai Perak kan. Apa dia buat Pak Usuk tu? Usuk, gimana? Jeram tu meh, cepat deh. Roman. Wih, sabar. Kasar bang, kasar. Bagus. Mana nak bawa ni? Ada krik tak? Tolong. Jerry works. Oh ya, jangan boleh kayu. Xenon Core BF8. Sikit je kamu. Sikit je tu. Ya Syah. Mantap. Gulai terpoyok. Aduh. Sini ya. Oh, ni kat batu ni. Bujuk. Baru keluar. Ingat tahu main. Tak mau benar pula mengatang ni ya. No, awak pakai tak mau. Tolong kamu. Tolong kamu. Ada record ke tak entah? Oh, ada record. Ada jangan. Ni pun. Sabotage dulu kan. Tak? Kena sabotage dulu. Apa sabotage dulu? Ya, kamu bagi. Aduh. Tak guys. Aduh. Tonton record. Okay, alright gang. Strike of the day. Kita gunakan Xenon Core BF7. Okay, ini shallow spool dan ikan dia. Good size. Zero works, top water. Mantap. Aduh. Abang okey bang? Abang. Okay. Alright, alhamdulillah. Okay, so kita dah meranduk ke bawah. Lepas tu kan kita akan naik atas balik. Kita start belah atas pula. Tengok macam mana harap ada strike dia. Alhamdulillah aku dapat seekor. Main dah 3 ekor 4 ekor. Sebab dia start dari pagi. So, tapi kalau kau nak tengok video, tengok kat video main. So kita akan ambil naik ke atas pula. Cari dia sikit. Pukul 6. Harap petang ada lah saiz. Ni dah randuk punya jauh. Tahu-tahu sampai dekat kuala sungai kan. Itu lah. Nak naik balik dah dalam tu kan. Macam mana nak naik tahu lah. Kita harapkan bantuan je lah. Aku dah buat SOS ni. Harapkan bantuan je lah. Sampai. Tak tahu lah ke mana ni. Tolong lah. SOS lah. Help me. Okay. Aduh. Okay bang. Nak kanduk atas balik dah jauh. Tak larat tau. Habis dah. Dia orang kanjur sikit. Kanjur. Member pula. Tak larat naik ke atas dengan 2 ikan banyak. Tak lalu naik ke atas dengan 2 ikan. Harapkan bantuan je lah. Okay. Let's go. Buka Asal tu senang aku minta. Ini batu ni, ini batu kaya benar ni. Ya betul kan? Oh iyalah. Batu kaya ni.
RM5 tu 3 biji. Kalau RM5 lagi, kena naik lagi. Okey geng, ada nelayan lalu. So kita try tanya dia, boleh naik atas tumpang? Aku memang tak lalu nak benda kanduk atas. Ayo dah dalam ni. Oh, itu kita try tanya. Try tanya Vietnam ni. Okey lagi. Kita tengok dia. Akak lepas lah. Kumpau tak boleh kumpau. Saya apa terus. Kita buat ramai dah tanya kalau dia dapat. Dapat bang? Seekor. Okey lah seekor bang. Ada orang kumpau lagi. Ada orang tu kumpau lagi. Dia mandi sungai. Ha? Mana ada naik motor? Oh, naik dia mana? Tu. Assalamualaikum. Dekat tempat apa? Longkang yang orang korek sikit tu. Boleh atas. Ha. Tumpang kan kami turun atas tu. Boleh tu bang? Alright. Misi berjaya. Tengok bang. SOS. Tak lalu. Jangan ditanya. Misi berjaya. Terima kasih bang. Dah sampai. Kalau kita akan parking kat pulau tu. Itu yang kata-kata Pak Udang tu lah. Udang tu orang tu lah. Tempatnya Udang tu. Kita akan lepak kat sini Nak tu. tahu mana ni? Boleh. Sini boleh, tak apa. Boleh pulau kan? Ah, boleh. Jangan risau. Yellow tak apa. Yahoo! Oh yeah. Cempaka. Jom mai. Boleh. Oh, saya kok. Main lucu. Kuasa orang ni. Nah. Bulat teruk nak melatahnya. Tengok video. Aku berulang-ulang tengok video. Tengok mana ikan, tengok suara. Nampak lah ikan? Video benar. Yelah tiba. Ikan tu tak sampai kebut lah tu. Oh, itu. Itu yang kawan dia kebor tu kalau lah lambat 1 second. Okey bang, terima kasih. Okey, gerak. Terima kasih. Okay bang, apa roja. Terima kasih banyak ah. Alright. Sorry nyusah kan. Kita dah sampai Ulu. Abang Faizal dah selamat kita, terima kasih. So kita akan turun balik ke bawah. Motor parking kat sana. So agak ada lah. Okay, let's go. Okay, penonton aku ucapkan ribuan terima kasih kerana layan video aku sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.